Nak beli nombor PIN kat mana? Saya terlepas fasa 1. Okey, menarik juga soalan ni. Ada juga pelajar-pelajar yang mungkin lepasan SPM masih tak tahu lagi nak beli dekat mana nombor PIN. So, video ini, savekan video ini dan kongsikan kepada adik-adik kita yang mungkin bukan adik ni seorang saja, tapi mungkin ramai lagi yang tak tahu macam mana nak beli nombor PIN. So, kongsikan video ni, okey? So, untuk makluman anda, untuk anda beli nombor PIN, untuk anda apply di UPU, anda perlu ke BSN, Bank Simpanan Nasional. So, ada dua cara macam mana untuk anda beli nombor PIN. Yang pertama, kalau anda adalah pemegang kad bank BSN, anda boleh terus pergi ke mesin ATM. Dekat situ nanti ada option untuk beli nombor PIN. Itu yang pertama. Yang kedua, anda pergi ke kaunter BSN. Anda bawa salinan IC ataupun IC anda bagi tahu dekat kaunter anda nak beli nombor PIN. Okey, itu adalah salah satu cara untuk anda beli nombor PIN. Dan untuk makluman anda, bila anda dah beli nombor PIN untuk fasa yang kedua nanti, kalau yang belum apply di masa fasa pertama, pastikan anda tangkap gambar nombor PIN anda tu untuk anda punya simpanan. Sebab apa? Kebanyakan student-student yang dah beli nombor PIN pada fasa yang pertama, ramai yang terlupa nombor PIN tersebut. Hilanglah dan sebagainya. So, apa yang sekarang ni, teknologi canggih sekarang ni, anda dapat saja nombor PIN tersebut, ambil gambar, simpan. Okey? So, itu adalah bagaimana untuk anda beli nombor PIN.